Apa SOP buka steering? Lagi? Lock steering. Lagi? Steering dengan tayar tegak. Betul. Buka. Lagi? Cek kiri kanan cukup ke tak. Lagi? Balance ke tak. Kalau salah apa risiko dia? Angle boleh lari. Lepas tu kanan dengan kiri balance tak balance. Lagi? Steering lock boleh problem. Lagi? Cepat lagi. Dia tak tahu. Yang pertama korang salah steering ni. Satu, dia punya lock jauh. Sebab tu sebelum buat nak kena check lock dia dekat mana. Nampak? Okey, kiri kanan lock. Okey, lock dia kat mana. Lepas tu korang kena check. Korang salah, makna steering locknya jauh. Ni yang kedua, kalau korang salah, kalau ada steering angle boleh rosak. Yang ketiga, dia punya clock spring boleh rosak. Mana clock spring horn tak bunyi. Lepas tu yang kedua, ada apa? SRS. Airbag akan nyala. Okey, pusing. 1 2. Nampak? Kiri kanan tak balance. Nombor 1. Tegak tayar. Tegak. Okey, kita tengok belah mana pula. 1. Baru dia mana pusing, tegak tayar. Sayang? Tegak. Okey. 1. Mana 1/8. Sana tadi 2, sini 1/8. Dia nak kena sama. Kalau sini kat sini, sana pun bila pusing habis, dia stop dia kat sini. Nampak? Dia korang-korang pun stop pun kat sini. Dia nak kena stop kat sini. Baru ni. Kalau tak ngam, memang kena betulkan lah. Okey dah. Faham? Okey. Next, kita tengok macam mana nak setting untuk steering.